Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Fadil Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, sahabat-sahabat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah, syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini tuan-tuan, dengan izin dan kehendak daripada Allah, taufik dan inayah, hidayah, kita pagi ini dihimpunkan dalam suasana kesihatan yang baik, dapat mengerjakan ibadah yang difardukan dan ditemukan dengan sahabat-sahabat yang juga semuanya merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kepada mereka yang berkasih sayangnya kerana Allah, yang merasakan nikmat beriman kepada Allah. Satu nikmat yang besar yang mempersatukan kita dalam satu akidah. Mudah-mudahan Allah satukan juga kita nanti bersama-sama di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, pagi ini Allah Ta'ala rezekikan kita bersama-sama menunggu selepas daripada subuh. Kita nak menunggu waktu subuh tak mampu tuan-tuan. Kalaulah kata waktu imsak 10 minit sebelum subuh pun kita rasa berat nak tunggu subuh. Sepertinya imsak nak datang surau tu berat dah tu. Nak sampai ke surau, ada yang sampai bila dengar azan. Lagi tak azan, dia duduk kat rumah lah tuan-tuan. Bila azan, menyahut seruan azan, pergi ke surau. Alhamdulillah. Ada yang tunggu takbir pun ada. Tunggulah, rumah dekat dengan surau. Bila orang dah kamat apa semua, baru dia datang bergerak. Yang kita nak jadi menunggu fardu itu awal masa itu. Dan kita menunggu selepas daripada fardu pula.
Macam inilah contoh tuan-tuan. Kita dah siap dah melaksanakan fardu yang diperintahkan, yang diwajibkan. Kita menunggu pula selepas. Sebab apa yang kita nak kejar selepas daripada ini? Kalau tanya apa yang dikejar, kejar dunia lah tuan-tuan. Sedangkan dunia kita akan berakhir bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa. Anytime berakhir. Dan itu seperti biasa ingatan untuk yang bercakap dan juga yang mendengar. Itulah perkongsiannya, mengingatkan tentang kita ini tidak lama berada di atas muka bumi. Dan kita sambung bacaan hadis kita tuan-tuan. Mudah-mudahan banyaknya kita membaca yang ditinggalkan oleh Nabi, maka Nabi merasa bangga dengan kita. Dengan banyaknya kita membaca apa yang ditinggalkan Nabi, mudah-mudahan mudah untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ini kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna syaitana qala وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Rawahu Ahmad an Abi Sa'd. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang membawa maksud bahawasanya syaitan itu berkata, Ya Tuhanku, sentiasalah aku sesatkan hamba-hambaku, sentiasalah aku sesatkan hamba-hamba Engkau selagi roh-roh mereka itu berada di dalam badan mereka. Maka berfirman Tuhan Jalla wa Azza, demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku sentiasa mengampun mereka itu selagi mereka itu meminta ampun akan aku. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hadis ini menceritakan kepada kita tentang suatu makhluk yang Allah ciptakan, sejarah dia panjang, lebih panjang daripada sejarah manusia. Sebelum penciptaan Nabi Adam yang lepas kita dah sebut, agak-agak ingat lagi dah cerita bulan lepas. Ingat lagi, Alhamdulillah. Maka yang ini pula cerita syaitan juga, yang tidak pernah padam api dendam kepada manusia. Ini yang Nabi ingatkan kepada kita, supaya kita tidak lalai, tidak lupa, supaya kita sentiasa berada pada jalan yang diredai oleh Allah. Jadi dia mulakan inna syaitan, sesungguhnya syaitan. Inna, belajar nahwu sikit tuan-tuan. Bila inna, kalau terjemah di sini dia kata bahawa saja, menunjukkan di situ satu bentuk kekuatan bersungguh-sungguhnya.
Kalau kata asyaitan, itu biasa je. Syaitan itu. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu. Ditambah sikit. Jadi setiap tambahan yang ada di dalam kalimah, dalam uslub gaya bahasa itu menunjukkan tambahan maksud juga. Jadi ceritanya cerita syaitan. Syaitan ini dalam cerita hadis yang kita baca ini bagaimana dia bermohon, minta dengan Allah. Artinya kalau kita tengok hadis ini sama dengan ayat yang selalu juga disebut cerita tentang syaitan. Antara ayat Quran sebut, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaan Engkau wahai Tuhan, aku pasti akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Jadi cerita syaitan ini minta dengan Allah untuk menyesatkan manusia dengan sepenuh daya usaha dia. Pagi, petang, siang, malam, sakit, sehat, susah, senang, kaya, miskin, tua, muda, lelaki, perempuan, tak kira masa, syaitan akan berusaha menyesatkan manusia. Sesat daripada jalan kebenaran. Kalau berada pada jalan yang benar, itu tak sesat. Kita nak pergi daripada satu tempat kepada satu tempat, berada pada jalan yang betul, itu tak sesat. Tapi yang sesat ni, kita nak pergi kepada satu tempat yang kita tuju, tetapi melalui jalan yang tidak kita tahu mana jalan. Itu sesat. Ada orang sesat di hutan, tak tahu mana arah, mana haluan. Ada orang sesat di tengah bandar sebab lebuh raya yang bersimpang siur, salah masuk lorong, laluan sahaja. Akhirnya pusing, tak jumpa tempat yang dituju. Itu nama sesat, tak sampai kepada tujuan. Jadi tujuan kita hidup di dunia, disebutkan tujuannya ialah kita melalui jalan-jalan mengabdikan diri kepada Allah. Selagi mana kita berada dalam jalan pengabdian kepada Allah, artinya itulah jalan yang benar, itulah jalan yang lurus, yang sentiasa dipandu oleh Allah. Syaitan berusaha mengalihkan jalan itu supaya kita sesat, artinya tak sampai kepada Allah. Wa izzatika ya Rabb. Dalam terjemah ni dia tak terjemah wa izzatika, kecuali yang bawah tadi baru dia terjemah wa izzatika, demi kemuliaan Engkau wahai Tuhan. Bila perkataan demi, satu sumpahan yang menunjukkan bahawa syaitan ini tidak main-main dalam melaksanakan tugasnya menyesatkan manusia. Dia bersumpah, la abrahu, sentiasalah aku sesatkan hamba-hamba Engkau selagi roh mereka itu berada di dalam badan Engkau. Selagi mana roh berada di dalam badan manusia, badan kita, kita manusia, maka selagi itu syaitan berusaha menyesatkan kita. Ini yang Nabi ingatkan supaya kita sedar. Kita bangun pagi,
ucapan kita adalah Allah, puji Allah, sebut nama Allah, minta perlindungan dengan Allah, tujuannya untuk jaga diri kita. Apa sahaja yang disebutkan nama Allah, syaitan tak boleh nak ganggu. Tetapi apabila sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah, syaitan boleh masuk. Kita alhamdulillah diajar dengan semua perkara dengan sebut nama Allah. Nak makan, baca bismillah. Syaitan tak boleh ganggu dalam urusan pemakanan kita. Tapi kalau tak sebut nama Allah, kita makan bersama-sama dengan syaitan, laknatullah. Itu yang diajar. Duduk, baca doa dulu sebelum ambil makanan, sebelum ambil minum, bismillah dulu, baca doa dulu. Nak pakai baju, baca doa dulu, sebut nama Allah, barulah kita pakai dalam keadaan yang selamat daripada gangguan syaitan. Kalau pakai baju sekali dengan syaitan, itu yang macam-macam jadi. Orang perempuan lebih-lebih lagi, dia dihiasi oleh syaitan seluruh tubuh dia itu. Itu yang kita tengok orang perempuan semua menarik, menggoda belakang. Tengok daripada belakang, ya Allah. Tengok depan ni pun nenek dah. Syaitan hias belakang dia tu. Kita kalau tak beringat dari tu yang hanyut dalam bujuk rayu syaitan. Kalau nak contoh orang kita ni dalam ibadah lah tuan-tuan ya. Sebab syaitan ni tadi dia berjanji akan menyesatkan manusia dari berbagai-bagai perkara. Jadi kita ni ahli, boleh kata ahli ibadah lah tuan-tuan. Sebab datang ke surau rajin, semayang ni dah jaga. Selalu dalam masyarakat kita tak jaga dalam bab wudu. Ini paling asas lah kita tegur. Sebab di masjid ke, di surau ke, di mana ke, berwudu kita menggunakan air mutlak. Dalam bab wudu, antara perkara-perkara yang dilarang ialah al-israf fil ma', berlebih-lebih menggunakan air. Kita pergi surau, pergi masjid, kita buka paip tu besar ke paip kecil? Besar. Sedangkan berwuduk kita cukup tak air sebotol ni? Cukup, memang dah diajar kan. Kita pergi umrah, kita pergi haji, diajar sebotol ni. Jadi siapa yang suruh buka paip besar-besar tu? Ini yang kata tadi, syaitan akan berusaha masuk dalam apa juga keadaan kita. Kita nak ibadah dah tu, tapi dalam ibadah kita dia cuba masuk. Jelas dalam kita kata tadi belajar bab wudu, dia kata jangan berlebih-lebih menggunakan air. Di situ asalnya makruh. Makruh menggunakan air yang lebih. Itu asas dia begitu. Tetapi makruh ialah kalau menggunakan harta sendiri. Kita air dekat rumah kita, kita pasang paip tadi besar-besar, itu harta kita sendiri, kita bayar bil sendiri, itu asasnya makruh. Tetapi air masjid, air surau, bukan kita bayar bil. Alah, aku masuk duit dalam tabung. Kadang-kadang tu keluar nombor akaun lagi, aku yang scan nombor akaun tu bayar direct je. Oh, sedap dia bercakap. Hakikat sebenar harta orang ramai, harta wakaf masjid.
membazirkan harta orang lain, dia jatuh kepada haram. Itu hukum. Jadi syaitan tadi, dia cuba masuk juga. Kau nak ambil wudu, kau ambil wudu. Ini cara dia ajar. Rupanya kita jatuh kepada yang haram. Terus hari-hari ambil wudu tu, tuan-tuan. Berusahalah kita membuat kesempurnaan. Sempurna wudu bukan dia sampai wudu basah baju. Sempurna wudu ialah rata seluruh anggota wudu dengan air dah. Ada kawan-kawan kita yang berjaga-jaga dalam bab itu, tuan-tuan, kita tengok cantik. Kadang orang muda lagi, dia faham. Dia ambil satu, buka paip sikit, ambil satu, dia boleh tutup pula tu. Itu hebat lagi tu. Kita pun kadang-kadang nak gosok gigi pun, tuan-tuan, buka paip. Habis gosok gigi, paip tak tutup. Melakukan satu perkara yang disuruh, di samping itu melakukan juga sesuatu yang dilarang. Ayat selalu kita dengar, tuan-tuan. Apa dia? Wala tubadzir tabdzira. Jangan membazir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Membazir itu saudara kepada syaitan. Ayat ni siapa selalu baca? Kalau tuan-tuan ingat generasi-generasi awal dulu dengar almarhum Datuk Ismail Hashim, pernah dengar nama tu? Qori antarabangsa, tuan-tuan. Antara yang selalu diputarkan suara-suara dia, walaupun dia dah lama meninggal, tapi suara dia masih diputar di corong-corong. Ada dengar dekat masjid, masih pasang lagi, tuan-tuan. Antara ayat dia bawa itulah dia. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ayat itu dibawa dengan bentuk lagu taranum, dengan suara dia, sepatutnya menjadikan kita mudah faham kepada ayat-ayat itu. Orang yang taranum ni, dia ada tekanan-tekanan suara, tekanan yang menunjuk kepada arahan, bentuk arahan. Tekanan yang menunjuk kepada rayuan, dia rayu pula ayat itu sesuai dengan makna dan maksud. Dan kita kepada yang mendengar mengambil manfaat daripada ayat-ayat yang dibaca itu sepatutnya. Okey, itu baru satu contoh, tuan-tuan. Jadi kalau nak perincikan setiap langkah kita, setiap masa-masa yang ada kita, banyaklah ni. Kena buka kitab Talbis Iblis lah pula. Banyaknya ruang-ruang yang dia masuk, tujuannya mengganggu ibadah kita, bahkan menyesatkan kita seterusnya. Ulama menyebutkan, tuan-tuan, syaitan ini, kalau dalam Al-Quran sebut inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu dhaif, lemah sebenarnya tipu daya syaitan. Tetapi bagaimana dia boleh berjaya sedangkan dia lemah? Orang yang kuat tadi macam mana boleh kalah? Ulama sebut di antara pintu-pintu syaitan ini yang dia menjadikan menang itu disebabkan oleh jahilnya manusia. Manusia jahil, itu syaitan menang. Kenapa jahil? Sebab tak belajar, tak mendengar. Maka disitulah pintu-pintu syaitan masuk.
Kita nak mendengar ni pun syaitan dah tak bagi dah. Syaitan cukup benci kalau kita mendengar majlis-majlis ilmu. Kerana bila mendengar majlis ilmu, sudah syaitan kata payahlah aku nak masuk dah. Sebab contoh tadi kita buat wudu, kita pun selepas ni beringat-ingat, syaitan kata susah hatilah aku nak masuk. Sebelum ni okey je, aku sebut sekali jalan. Ini payah ni, 2-3 kali cakap suruh buka air banyak-banyak, tak jadilah, buka sikit je lah. Artinya syaitan dah susah hati. Dia akan usaha cara lain pula, tuan-tuan. Dia tidak akan berhenti daripada berusaha. Jadi cara pertama dia, langkah pertama, dia tidak mengizinkan kita hadir majlis ilmu, supaya kita terus berada dalam kejahilan, terus berada dalam keadaan tak sedar, berada dalam keadaan tak tahu. Menanglah syaitan. Dalam bab akidah, payah kita nak mengaji bab akidah ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab syaitan awal-awal lagi tutup. Jangan mengaji akidah. Bila kita tak mengaji akidah, mudah syaitan menyesatkan kita dari sudut akidah kita pula. Buka kitab akidah dan payah orang nak istiqamah. Sebab dia, kalau contoh sifat 20 itu nak dibahaskan, akhirnya kita kata aku tak faham apa-apa. Bila tak faham apa-apa, tak payah dengar lah, dia kata. Berjayalah syaitan mengganggu manusia daripada mendengar majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan akidah. Senang dia tadi. Akhirnya, bagaimana orang yang mencari sesuatu kebenaran berjumpa dengan orang yang merosakkan kebenaran, nanti jadi ilmu sesat. Kau nak cari jalan benar, okey, jumpa ni Tok Guru ni katanya. Bukan di surau, bukan di masjid, tak. Surau masjid ni orang yang diizinkan oleh pejabat agama, artinya di bawah seliaan pantauan. Tapi oleh kerana syaitan dah tunjuk tadi, jangan ke surau, jangan ke masjid, kau kena berada di satu tempat yang lebih tinggi lagi. Surau masjid tu ilmu kulit je. Ilmu kulit artinya ilmu luar. Tu dia bisikkan tu. Kau nak ilmu isi, ilmu yang lebih dalam, kau kena mengaji tempat ni, belajar, jumpa dengan guru yang ini. Banyak kita dengar, di situlah bermulanya kesesatan yang berlaku. Akhirnya keluar senarai ajaran-ajaran yang tidak diiktiraf dalam negeri Islam. Okay, itu cerita kita nak jaga diri daripada syaitan, ialah ilmu. Tambah ilmu, cari ilmu, bina kekuatan ilmu. Habis orang yang ada ilmu tu selamat daripada syaitan ke? Soalannya tak. Orang yang punya ilmu, adakah dia selamat daripada syaitan? Tak selamat juga. Tuan-tuan. Sebab syaitan tadi berjanji dah, demi Tuhan, aku akan sesatkan manusia, siapa pun dia. Orang biasa, orang besar, orang kecil, makmum, imam, Syiah, Bilal, Nazir, bendahari, siapa? Syaitan berusaha masuk. Orang ada ilmu, orang tak ada ilmu, semua dia masuk. Cuma tadi bila ada ilmu, kita boleh tolak bisikan-bisikan syaitan. Itu je kelebihan ilmu. Orang berilmu tadi yang dikatakan ulama, syaitan masuk cara ulama. Tapi oleh kerana ulama ada ilmu, dia boleh tolak bisikan syaitan tadi, maka selamat. Yang hanyut, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan.
Kita nak tahu jejak langkah tu kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tak tahu jejak langkah syaitan. Macam ilmu silat kan dia ada ilmu dia juga tuan-tuan. Langkah dia macam mana, bunganya macam mana, buahnya macam mana, semuanya ilmu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ditegaskan sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Ini boleh berkawan pula dengan syaitan. Ambil syaitan jadi kawan. Habislah tuan-tuan. Orang dulu ada juga tuan-tuan, dia ambil syaitan ini. Ada yang dia letak di kebun. Oh, berjayalah dia mengusahakan kebun dia dengan bantuan syaitan dia. Dipagarnya kebun dia dengan syaitan. Syaitan yang kebun dia. Kekuatan tubuhnya dipagar dengan kekuatan syaitan. Kalau kita zaman dulu yang bagaimana yang makan muntah syaitan tu siapa? Badam. Tu tuan-tuan. Anak-anak sekarang tak tahulah macam mana cerita-cerita itu dia masih dibaca, diperdengarkan ataupun tidak. Kita zaman itu memang tak banyak benda-benda lain. Sosial kita tak banyak, media kita tak banyak, gadget kita tak ada. Maka cerita-cerita begitu kadang-kadang boleh membantu kita selamat juga tadi. Okey, itu janji ataupun sumpah syaitan untuk menyesatkan manusia. Tapi seterusnya hadis ni sebut faqalar rabb. Berfirman Tuhan Jalla wa Azza, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, la azalu, sentiasalah aku, aghfiru lahum mastaghfaruni, mengampuni mereka itu selagi mereka itu meminta ampun akan daku. Kita tadi mula-mula baca tentang syaitan, kita rasa payah diri kita nak selamat daripada syaitan. Sebab daripada utara, selatan, timur, barat, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semuanya ada syaitan yang mengganggu. Kita rasa pastinya kadang-kadang kita tergelincir. Ataupun ada manusia, aku ni selamat, syaitan tak ganggu aku. Ada ke sebut macam tu? Kalau sebut macam tu pun, tu sebenarnya dah berjaya, dah syaitan. Kita rasa kita yang paling baik. Syaitan dah suka dah tu. Baguslah kau. Akulah yang paling rajin datang ke surau tiap-tiap pagi, aku awal sekali. Tu syaitan dah masuk. Jadi bila kita rasa diri kita ini kadang-kadang terbabas juga, tak selamat daripada bisikan syaitan, tertipu juga dengan tipu daya syaitan. Ialah manusia. Jadi bila kita dengar hadis yang ni sambung, dia kata demi Tuhan, Tuhan kata demi kemuliaanku dan kebesaranku, sentiasa aku ampuni mereka itu. Kita rasa lega sikit gitu. Jadi kita tidak berputus asa dengan Allah. Ya Allah, semalam aku terbabas, terikut juga bisikan syaitan, terbuat juga apa yang kau larang. Bila ingat yang ini, Allah Maha Pengampun. Astaghfirullah. Ya, Allah nak dengar kita minta ampun. Mintalah kepadaku, selagi mana mereka minta kepadaku, aku ampunkan dia. Syaitan tak suka kita minta ampun, tuan-tuan. Kau salah apa? Kau tak ada salah apa-apa. Yang orang yang minta ampun ni orang yang salah. Dia bisikkan kepada kita.
Sedangkan kita diajar supaya sentiasa merasakan diri kita ni banyak salah dengan Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas solat, astaghfirullah. Sedangkan solat tadi, kita tak buat apa-apa, buat solat. Solat kan perintah Allah yang wajib. Siapa solat dapat pahala. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah. Minta ampun pula dengan Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebabnya dalam solat tu pun banyak dah kita diganggu juga. Dalam solat pun syaitan masuk juga. Itu yang akhir kena minta ampun. Kalau kita lepas solat, lega kita dah solat, tak ada apa. Syaitan pun suka lah bagus kau. Dalam solat tadi aku dah ganggu, luar solat pun kau tak minta ampun dengan Allah. Luar solat lagi jauh lah tuan-tuan. Okey, itu bagaimana Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Ghafurun Rahimun kepada hamba-hamba. Kita yang rasa putus asa, kembalilah kepada Allah. Kita yang rasa diri kita ini sudah terlalu hanyut, kembalilah kepada Allah. Allah sentiasa membuka pintu-pintu untuk hamba-Nya kembali. Sentiasa terbuka. Okay, itu habis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Peringatan-peringatan yang ringkas je Nabi sebut. Tuan-tuan, ada satu kisah sahabat yang sahabat ini yakinnya dia dengan apa yang Nabi cakap. Kena yakin dengan apa yang Nabi cakap. Jadi contoh sahabat itu, dia satu malam keluar rumah dalam keadaan lapar. Zaman sahabat dulu bukan macam zaman kita ni tuan-tuan, malam terang benderang, kedai banyak. Zaman sahabat gelap dah, malam lepas isyak dah, tak ada apa dah. Jadi dia ni lapar, dia keluar malam tu, dia tujuan dia, aku nak cari makan je. Mana-mana rumah yang aku dapat ada makan, aku nak makan, dia kata. Sampailah dia kepada satu rumah. Dia pergi, biasa orang nak masuk rumah orang ni masuk ke mana? Pintu depan ke pintu belakang? Kalau rumah taman, ada pintu depan, ada pintu belakang. Ada jenis rumah taman tak ada pintu belakang, pintu depan je. Okey, dia ni samalah dia akan masuk ke belakang tuan-tuan. Di belakang nak masuk rumah. Sebab dia tahu kat belakang biasa dapur. Sebab dia tujuan dia nak cari makan. Bila dia pergi dekat pintu tu, dia tolak dia. Pintu ni tak kunci pula, dia kata. Tak kunci, senanglah aku nak masuk. Dia kata, tak payah aku pecah-pecah rumah. Masuk sampailah kat dapur. Sampai dekat dapur, tuan-tuan, dia nampak memang ada makanan, roti. Tapi bila dia nak ambil tu, walaupun lapar tadi, niat nak makan tu ada, tapi bila nak ambil makanan, dia teringat kepada apa yang Nabi cakap. Kita apa-apa pun sesuatu ingat, Nabi pernah cakap yang ni. Tapi nak ingat macam mana kalau kita tak pernah dengar Nabi cakap. Nak dengar Nabi cakap, baca hadis lah. Jadi sahabat tadi bila dia nak ambil roti, dia teringat Nabi cakap, tinggalkan yang haram, nescaya Allah ganti dengan yang halal. Pendek je Nabi nasihat kepada sahabat-sahabat. Tapi sahabat ingat. Bila ingat yang itu, tak jadi dia nak ambil. Ni hak orang punya ni, haram. Tak jadi nak ambil. Jadi bila dia tak jadi nak ambil, dia masuk dalam ni. Dia tak keluar lagi pun. Masuk dalam, ronda lah kan. Masuk dalam, dia tengok atas meja ada barang kemas. Barang kemas mahal sekarang ni tuan-tuan. Kalau emas tu, gelang ke cincin ke sekarang ni, tengok harga mahal-mahal.
Bila dia tengok barang tu, contoh tadi kita kata gelang lah. Ui, cantik gelang ni, besar ni, jual ni untuk ni, dia kata. Dia pun baru nak ambil. Bila dia nak ambil, dia teringat juga apa yang Nabi cakap tadi. Tinggalkan yang haram, nescaya Allah ganti dengan yang halal. Tak jadi dia nak ambil punya haram, orang punya. Dia berjalan lagi masuk, lalu dekat bilik, tuan-tuan. Pintu bilik pula tak tutup. Bila dia tengok dalam bilik, dia tengok seorang perempuan sedang tidur. Orang perempuan tidur, biasalah kita tidur, tuan-tuan. Mula-mula tidur sempurna, lepas tu pusing sana, pusing sini, terselak. Dia nampak terselak, orang lelaki, jiwa lelaki, tuan-tuan, pasti membaru. Oi, lawa pula nampak. Dia kata, aku nak usik dululah sikit-sikit. Tengok gepu rasa nak cubit. Baru dia nak dekat tangan dia tu, tuan-tuan, dia teringat yang Nabi cakap, tinggalkan yang haram, nescaya Allah gantikan dengan yang halal. Tak jadi juga dia. Tak jadi nak pegang orang perempuan tu. Bila itu, akhirnya sampai pintu depan. Dia berjalan daripada belakang tadi, lalu bilik sampai ke depan. Lepas dia keluar. Tak boleh lah macam ni. Terdengar-dengar apa yang Nabi cakap. Akhirnya dia keluar, dia pergi Masjid Nabawi. Pergi Masjid Nabi, dia tidurlah malam tu. Dalam keadaan tadilah, tuan-tuan, hajatnya tak tercapai. Tapi tak apalah, aku yakin dengan Nabi. Tidurlah kat Masjid Nabi. Jadi sampailah subuh apa semua, dia sembahyanglah dengan Nabi. Bila pagi tu, tuan-tuan, orang perempuan tuan rumah tadi, dia bangun, dia tengok ada kesan-kesan. Dia kata, ni ada orang masuk rumah aku ni. Kita pun perasan, tuan-tuan, ya? Kalau ada orang masuk rumah kita, kita rasa lain. Adalah benda-benda yang ditinggalkan, jejak dia. Jadi bila dia tahu, dia sedar ada orang masuk rumah dia, dia pergi Masjid Nabawi pagi tu, menghadap Nabi, ya Rasulullah, hamba nak buat aduan, rumah saya malam tadi ada orang masuk. Tapi saya tak tahu siapa, tapi saya tengok ada kesan-kesan orang masuk. Nabi bila dengar orang perempuan buat aduan macam tu, Nabi pun kenal orang perempuan ni. Dia kata, kau duduk seorang, tak ada orang nak jaga. Ya betul ya Rasulullah, memang saya duduk seorang. Habis kau duduk seorang, tak ada ke cari orang jaga kau? Nampak Nabi, hikmah Nabi, tuan-tuan. Gurau-gurau juga. Tak ada ke kau nak cari orang yang jaga kau supaya senang? Tak ada lagi orang masuk rumah kau sebab dah ada orang jaga nanti. Boleh je ya Rasulullah, kalau Rasulullah cadangkan. Bila perempuan tu setuju, cadangan Nabi cari orang yang boleh jaga rumah dia. Nabi pandang kiri kanan, waktu itu tak ada orang lain, nampak orang tadi lah, orang lelaki yang masuk, yang lapar malam tadi tu. Nabi panggil dia, sahabat, mari sini. Kau ni dah kahwin belum? Belum. Kau nak kahwin? Kalau Rasulullah cadangkan, saya tak tolak lah. Mesti cadangan itu terbaik. Kahwin. Tapi kahwinkan aja, senang aja kan. Jadi daripada situ dia terfikir, ya Allah, betul lah apa yang Nabi cakap. Tinggalkan yang haram, dapat yang halal. Artinya dia dapat halal semua. Balik rumah, roti tadi dah jadi halal, dia dah boleh makan. Barang kemas tu dah jadi halal dia. Dengan tuan-tuan rumah tu halal pada dia, sebab dia meninggalkan yang haram tadi. Boleh yakin tak itu, tuan-tuan, untuk kita? Berapa ramai yang tak sanggup meninggalkan yang haram hari ini? Tak sanggup dia, tuan-tuan. Tak sanggup meninggalkan riba. Tak sanggup meninggalkan rasuah. Tak sanggup meninggalkan cukai-cukai daripada sumber-sumber yang haram.
tak berani nak tutup kedai judi. Sebab hasil judi kan dapat cukai. Tak berani dia, tak yakin. Sedangkan Nabi kata tinggalkan yang haram, Allah ganti yang halal. Kita tengok ada beberapa negeri yang tutup judi, lesen judi tak keluar. Ini vape pula tuan-tuan ya. Banyak negeri dah kata tidak ada lagi kedai-kedai vape. Kalau kita yakin dari tinggalkan yang haram dapat yang halal, insya-Allah Allah ganti dengan sumber yang halal. Jadi gitulah juga kita dalam hidup kita. Kalau dalam rumah tangga kita, begitu juga dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. Tinggalkan yang haram, Allah akan gantikan dengan yang halal. Itulah tuan-tuan pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian kita adalah yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan tuan-tuan terus beri kekuatan, kesihatan yang baik, kemudahan segala urusan, disembuhkan segala penyakit-penyakitnya, diterima segala doa dan permohonannya, dan pastikan diri kita tuan-tuan terus istiqamah bersama dengan Islam, insya-Allah. Ampun maaf daripada saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.